12. Darjah berikut menunjukkan 6 keping. Ada 6 keping. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kotak, baik. Cikgu Rahman beli 10 kotak dan bagikan sama rata kepada 15 orang murid. Berapa keping yang diterima oleh setiap murid? Dia beli 10 kotak. Lepas tu sama rata pada 15. So operasi apa yang terlibat? Okey, dari 10 kotak tambah. Lambat. Jadi darab. Bahagikan, operasi bahagikan pada 15. Okey, so sekarang kita kena cari dahulu berapa keping pizza jika dalam 10 kotak. Okey, baik. So kalau tu maksudnya langkah pertama kita kena cari keping pizza. Betul? Dan lepas tu kita kena bahagikan dengan 15. Okey, so berapa keping pizza? Satu kotak ialah 6. Ini nak 10 kotak. Bagikan dengan 15. Itulah ayat matematiknya. Okey, jadi jawapannya 60 bahagikan dengan 15. Okey, 60 bagi 15. Dah. Maksudnya apa? Ingat lagi sekali, 15 ni ada dalam 60. 15 ni nak tambah berapa kali jadi 60. 15 ni ada berapa kali dalam 60. Itu maksudnya. Okay. Contoh, 15 tambah 15, 30. Tak sama dengan 60. Tambah lagi 15, 45. Tak sama dengan 60. Tambah 15, 60. Dah. So jawapannya ada berapa kali cikgu tulis ni 15? 1, 2, 3, 4. 4, 60. Maksudnya setiap orang akan dapat 4 keping. Ini bagi siapa yang tak hafal sipir. Siapa yang hafal sipir, dia buatlah sipir 15. 2, 3, 4, 5, 6. Tak nak habis 10, 15, 20, 25. 15 tambahkan 30 tambahkan 45 tambahkan 60. Dah jumpa 60, stop. So nombor yang keempat. Sama je. Okey? Baik. Itu sahaja.